guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yes, okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal kisah mengenai stesen R&R yang paling menyeramkan dan berhantu di Malaysia. So apa kata kita masuk dalam dunia YouTube, kita nak tengok senarai R&R paling berhantu dan menyeramkan di Malaysia. Jom. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim, kita sambung lah ya. Ramai pemandu Malaysia kongsi pengalaman menyeramkan di hentian rehat negara kita. Lebih pelik, semua gangguan ini berlaku di R&R yang kita selalu singgah. Di sini terdapat 5 R&R terkenal dengan kisah seram part 5. R&R Macap Johor, jenazah hilang dalam van. Wih, boleh hilang dalam van lah pula. Menerusi YouTube kisah seram alam jin tahun 2023, Hafiz tengah cuti semester. Setiap malam dia akan berjalan kaki ke masjid sebab rumahnya memang dekat. Tapi malam Khamis masa nak solat Isyak, dia perasan lampu belakang van jenazah masjid tu menyala. Ada orang ke dalam van ni? Bisik Hafiz sambil cuba mengintai, tapi kosong. Dia buat tak tahu dan terus solat. Aku tak nak cakap buat spekulasi lah kan. Mana ada orang? Kosong je, gelap je. Jadi macam mana lampu belakang van jenazah tu boleh menyala? Lepas selesai solat Isyak, Pak Long menyapa Hafiz. Hafiz, kamu nak ikut Pak Long tak? Jom temankan Pak Long, kita hantarkan jenazah malam ni. Hafiz pun bersetuju, siap ajak kawan dia sekali. Dalam perjalanan ke Hospital Muar Johor, Pak Long, tadi lampu van menyala. Hafiz ingat Pak Long yang hidupkan. Tanyanya, Pak Long cuma tersenyum dan tak jawab apa-apa. Sampai di bilik mayat, Hafiz dan rakannya tiba-tiba terbau sesuatu yang sangat busuk sampai mereka berdua muntah. Tapi selepas stabil, mereka angkat jenazah masuk ke dalam van. Sebaik pintu belakang van dah ditutup, mereka terdengar ketukan kuat dari dalam. Hafiz dan rakannya terpaku. Pak Long cuma berpesan, jangan layan, doa je banyak-banyak. Macam ada bunyi ketukan daripada pintu belakang van jenazah. Oh my god. Hafiz dan kawan dia pandang muka Pak Long. Mereka teruskan perjalanan. Hampir 12 malam, mereka singgah di Plaza Tol Tangka. Pak Long menyuruh Hafiz pula memandu sebab dia rasa mengantuk. Baru beberapa minit memandu, van terasa semakin berat. Kemudian mereka berhenti di R&R Macap untuk memastikan keadaan van. Sementara Pak Long pergi ke tandas, Hafiz dan rakannya merokok jauh sikit. Tiba-tiba seorang pakcik datang. Hati-hati ya, nak. Kemudian berlalu begitu saja. Tak sampai seminit, bunyi ketukan dari van diikuti suara menangis perlahan dari dalam. Hafiz nekat buka pintu belakang, tapi jenazah pula hilang dan keranda terbuka kosong. Pak Long, jenazah tak ada. Pak Long terdiam, kemudian mengangkat tangan dan berdoa sebelum melaungkan azan. Mana hilangnya mayat jenazah? Penutup keranda sudah terbuka. Mayat jenazah di dalamnya sudah... Tak lama selepas azan berkumandang, bunyi kuat kedengaran dari atas bumbung van. Bila mereka intai, jenazah itu tiba-tiba berada di atas bumbung, terbaring seperti sebelumnya. Jam tepat pukul 3 pagi, mereka berjaya menyerahkan jenazah kepada waris di Batang Kali. Dan malam itu jadi pengalaman yang sampai hari ini mereka tak berani cerita pada sesiapa. Nombor 4. R&R paling seram, bunyi hentakan tanpa bayang. Menurut video TikTok Kunyit NN tahun lalu, seorang pemandu berkongsi satu video ketika dia singgah di sebuah R&R untuk ke tandas. Video tu viral sehingga meraih sebanyak 5 juta views dan 237,000 likes di TikTok miliknya. Menurut dia, waktu tu dia dari Johor nak ke Negeri Sembilan. Aku berhenti kat R&R ni, tak tahu pula sini seram gila, katanya. Sampai je dia dah rasa tak sedap hati. Suasana di situ pula terasa sunyi, satu kereta pun tak ada. Tapi disebabkan mata berasa terlalu mengantuk, dia paksakan diri juga untuk masuk ke tandas membasuh muka. Sedang dia mencuci mukanya, tiba-tiba bunyi hentakan kuat kedengaran berulang-ulang. Dia berbisik dalam hati, ada orang ke tu? Dia cuba intai. Oh, aku rasa aku pernah tengok lah video ni guys. Yang dia dalam jamban, lepas tu dia rasa macam ada orang memerhatikan dia. Ya, aku pernah tengok ya video macam ni.
Aku rasa video tu berlaku pada tahun ni lah Tapi guys. langsung tak ada sesiapa yang masuk aku ke pernah tandas. tengok video Dia ni korang. cepat-cepat menggosok muka dengan sabun pencuci muka sambil tangannya masih menggigil. Tiba-tiba kedengaran satu bunyi pelik dari dalam salah satu bilik tandas. Tanpa berfikir panjang, dia terus memecut keluar sehinggakan tak sempat untuk membilas muka pun terus masuk kereta dan sambung drive. Oh, di waktu tu dia macam orang kata apa namanya, di tengah cuci-cuci muka lah kan. Lepas tu Itulah kenapa dia pengalaman ni weh? pertama dan terakhir dia ke RNR itu. Di ruangan komen, seorang pengguna bernama Nini_Abdullah berkata, last sekali tu bunyi pocong kan? Dan ada satu komen paling buat, ramai meremang oleh pengguna bernama Yam Kish. Minit ke-16, dengar macam suara orang gelak. Nombor 3. RNR Gua Musang, suara dalam surau padahal isteri dah dalam kereta. Alamak, dalam surau dah pula Menerusi ya. YouTube Malam Seram, Azwan berkongsikan Sometimes kita pengalaman tak seram yang terfikir pun sampai hari sebenarnya ini buat ada dia dan entiti isterinya tak ataupun berani benda-benda singgah yang di nak RNR mengacau Gua kita Musang sebenarnya, waktu guys. malam. Masa Dan tu kita mereka kena berhenti berhati-hati sekejap lah untuk solat. ketika kita Azwan ke berada surau lelaki, dalam manakala mana-mana isterinya tempat ke yang kita surau nak pergi perempuan. lah kan. Bila selesai solat, Azwan berdiri di depan pintu surau wanita, tunggu isterinya keluar. Tapi pelik, lama sangat dia tengok jam. Dah 10 minit, kenapa tak keluar lagi ni? Biasanya isteri dia memang lambat sikit keluar, tapi kali ni Azwan pula keluar agak lewat sikit disebabkan sudah 11 tahun berkahwin tapi belum ada rezeki anak. Jadi dia berdoa lama. Lama menunggu, Azwan perasan kasut isterinya tak ada. Dia mula rasa tak sedap hati. Kemudian pintu tu bunyi orang ketuk balik. Tuk 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 tuk. Panjat saya. Kejap bang Okey. Bini aku kat dalam rupanya. Saya diam je. Dia ketuk pintu surau. Sayang, abang ni awak dah siap ke belum? Tiba-tiba dari dalam ada suara menjawab. Jap bang. Azwan lega. Oh okey. Tak lama kemudian tiba-tiba Azwan terkejut dan toleh ke belakang. Isterinya dalam kereta siap buka lampu tinggi sambil melambai. So, Oleh kerana siapakah kereta yang terletak dalam jauh dan kurang pintu jelas tu, penampakan, guys? Azwan Siapa cuba dalam mengetuk tu? semula pintu surau sambil berkata, Weh, sayang abang pergi kereta ini dulu memang ya. sumpah Tak gila seram semena-mena lah dari korang dalam ya. surau tu Korang-korang kedengaran sebab suara kalau korang perempuan ada KNR, menilai korang perlahan. at least korang Bulu baca roma berlindung Azwan lah, terus lebih bagus. meremang. Dia terus lari ke kereta tanpa toleh belakang. Sampai kereta, isterinya tanya, bang kenapa pucat tu? Azwan hanya diam. Sesi lepas saya cakap abang pergi dekat kereta dulu jumpa kat kereta Tiba-tiba dengar suara perempuan ketawa tau. Selepas beberapa Oh, ini hari memang baru dia sumpah berani gila seram cerita lah hal korang, ya. sebenar. Isterinya cuma gelak dan Asyik. kata, itulah bang, lain kali jangan confident saya lambat. Agak mengacau lah ya. RNR Malam Raya, gerai hantu RNR Ladang Bikam. Menurut YouTube Cengkeh Channel, Daud berkongsikan kisah seram malam raya waktu dia dan rakannya, Lan, ditugaskan hantar lori 5 tan ke Pulau Pinang. Kebetulan jalan jam teruk sampai mereka terpaksa singgah di RNR Ladang Bikam untuk solat dan berbuka. Tiba-tiba Lan ajak berbuka di gerai belakang. Walaupun Daud pelik sebab dia tak nampak apa-apa, bila sampai memang ada gerai dan ramai orang makan. Tapi peliknya Charging Moi. pandang mereka. Tak lama seorang pelayan datang dan mereka order laksa serta nasi goreng bungkus. Selesai makan, Daud bangun untuk pergi ke surau, tapi pelik pondok surau tak wujud. Lori pun hilang. Dia berpusing cari Lan, tiba-tiba pelayan gerai muncul. Saudara cari apa? Saya nak cari lori tapi tak jumpa. Belum sempat Daud bertanya lagi, perempuan tu hilang depan mata. Daud panik dan pergi semula ke arah gerai. Kali ini seluruh pelanggan angkat muka serentak. Wajah mereka hancur, kepala pecah, Ui, kulit repun. adakah ini Ada betul tangan ataupun patah sekadar tergantung. bayangan Paling dia tak saja? tahan bau hanyir memenuhi Tapi kalau di udara. bayangan, Tiba-tiba dia Daud betul-betul merasakan tahu. bahunya disentuh. Masa dia nampak mereka semua tu pandang serentak, dia tengok ada yang muka separuh hancur. Ada yang muka hancur memang habis, kepala pecah sampai nampak otak, tangan dah Adakah patah benda ni sekulai, betul-betul ke kulit muka ataupun dah ya bergayung. Allah? Bila dia Kalau menoleh, benda dia ni terkejut. betul-betul, Ada memang aku ada titisan pengsan darah situ, Mat. jatuh dari atas. Kalau benda ni tak Daud betul, okey menjerit lagi lah Allahu kan, Akbar kita. berulang kali. Dan Aduh. tiba-tiba dia sedar dirinya bukan di gerai, tapi di belakang tandas RNR dan dikelilingi orang ramai. Lan terkejut bila dengar cerita Daud sebab RNR tu rasa dia memang tak ada terperangkap gerai dalam langsung. satu dimensi Tapi yang yang paling lain lah. mengejutkan, Daud masih pegang Tapi di plastik dalam nasi dunia goreng sama tadi. tau. Bila buka, isinya hanya Entahlah, tanah, aku tak daun pasti kering juga lah, dan guys. bangkai tikus. Dalam
lori, Daud tiba-tiba muntah cecair berwarna hitam, tanah dan cacing. Tak lama lepas itu mereka terdengar bunyi mengilai kuat dari arah RNR sampai Lan terpaksa baca ayat suci sekuat hati. Kemudian mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di Pulau Pinang pukul 4.30 pagi. Pusan tu ada tanah, daun-daun kering, dan yang paling meloyakan, ada bangkai tikus. Daud pula pulang ke kampung dalam keadaan trauma. Nombor 1. Okay, ni yang last last. RNR perasing. Siapa sebenarnya Sarah di tandas RNR? Arena Prasing. Menerusi video TikTok Kek Lee, ada satu keluarga berhenti di RNR Perasing untuk ke tandas. Sepasang suami isteri dan 3 orang anak perempuan. Isterinya nak ke tandas tapi kawasan tu sunyi lampu pun malap. Suaminya pun pesan, sayang ajak Sarah teman sekalilah, bahaya malam-malam ni. Tapi si isteri balas, tak payahlah, saya pergi seorang je. Ada handphone ini, dalam tandas semuanya normal. Tak ada apa-apa gangguan berlaku. Tapi waktu dia hendak berjalan balik ke arah kereta, dia ternampak anaknya Sarah berdiri dekat laluan gelap menuju ke tandas. Sarah, nak pergi toilet ke? Meh, ibu teman. So dalam perjalanan pulang ke kereta dia ternampak anak perempuan yang nak temankan dia tu. So dia tegurlah, dia cakap, Sarah nak pergi toilet ke? Meh, sini ibu teman. Sarah ni dia tak cakap apa-apa tau. Dia just mengangguk saja dan dia teruskan perjalanan dia ke toilet. Sarah hanya mengangguk perlahan, mukanya pucat. Tapi ibu dia tak syak apa-apa. Dia temankan sampai depan pintu tandas. Tiba-tiba telefon berbunyi. Suaminya WhatsApp, awak lama lagi ke? Isterinya pun balas, saya tengah teman Sarah ni, dia kata nak pergi toilet. Beberapa saat kemudian, suaminya hantar gambar ketiga-tiga anak mereka duduk elok dalam kereta, termasuk Sarah. Ada je Sarah dekat sini. Awak teman siapa tu? Jantung si isteri terus berdegup kencang. Dia pandang pintu tandas perlahan-lahan dan masa tu dari dalam tandas ada suara budak menyahut perlahan. Mama masih dekat luar ke atau Mama dah tahu? Itu baru dia perasan yang dia bukan temankan anak dia. Masa ni pula si isteri dengar anak dia dalam toilet ni cakap, Mama ada lagi dekat luar tak? Ke Mama dah tahu? Tanpa fikir panjang, dia terus berpatah balik dan lari sekuat hati menuju ke kereta. Nafas tercungap-cungap, dia hanya sempat jerit, "Bang, cepat keluar dari sini." Suaminya terus hidupkan enjin dan mereka segera beredar dari RNR tersebut tanpa sesiapa berani toleh ke belakang lagi. Setiap RNR. Okay guys, so aku rasa sampai sinilah konten kita kali ni. Macam korang, adakah korang rasa suka dengan konten kita kali ni ataupun tidak? Sila komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sinilah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, always stay safe. Bye.